ada tiba ditaja lah, Betul. panggil jadi inilah. Masuk fight. Brand ambassador lah, apa semua betul, benda betul. masuk fight lah. Aduh, kamu lah. Okay. Takkan sebegitu teruk kau nak cari duit. Bukan tak, aku disclaimer lah. Kita bukan nak lekehkan mereka. Bukan. Itu cara mereka. Betul. Tapi cumanya kita nak bagi tahu ada lagi option lain yang kita boleh ambil. Betul, yang kau boleh kontrol. Yes. Sebab kau tak boleh kontrol kalau kau jadi influencer. Betul. Kalau orang dah tak suka kau dan ada kau kena ingat, influencer ni dia macam tumbuh, dia macam cendawan tau. Betul. Hari-hari mesti ada influencer baru dengan perangai yang lebih buruk. Betul. Dengan aku tak tahulah dia consume apa. Tapi aku tak salahkan siapa pun. Bukan salah influencer, tapi kau kena faham. Bila kompetisi tu dah ramai, orang ada banyak pilihan dan harga tu kadang dah ada yang main harga. Dia saturated. Yes. That's why kalau kepada budak-budak yang mana nak jadi influencer, fikir balik dik. Kalau contohnya lagi satu paling susah bila kau bekerja dengan orang dan orang tu mengharapkan kau dapat view yang banyak tiba-tiba. Tiba kau buat video dia tak view banyak, tiba tak masuk leads, koyak kau. Dia mesti minta kau kurang.